ni cikgu dalam perjalanan menuju ke kelas melukis portrait. Okey, hari ni kita ada 3 pelajar yang akan belajar bersama-sama dengan cikgu pada pagi ni. Nanti cikgu akan ambil videonya, okey? Okey, menonton. Terima kasih. Semua. Okey, kita berjumpa lagi dekat vlog yang kedua ni. Okey, pada minggu ni kita ada 4 orang pelajar yang akan mengikuti kelas kita pada pagi ni lah. Okey, ada 3 pelajar kanak-kanak dan seorang dewasa. Okey, nanti cikgu akan update dalam video seterusnya. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okey, hari ini cikgu ada lagi penyertaan daripada beberapa pelajar kita yang nak belajar melukis portrait. Ada seramai 4 orang semuanya. Okey, macam biasalah, nanti cikgu akan update videonya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita ada sesi home tutor. Cikgu dalam perjalanan menuju ke rumah pelajar cikgu lah. Okey, nanti cikgu akan update videonya. Okey, terima kasih. Inilah beberapa topik yang berbeza. Kita ada kelas asas portrait, kita ada kelas asas membuat komik dan animation, dan juga kita ada asas untuk mereka cipta karakter dan juga background. Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu ada 4 orang pelajar. 2 orang daripada sesi PDASS, iaitu Polishing Digital Art Skill Session, dan seorang lagi akan mempelajari stiker animasi, dan seorang lagi akan bersama dengan cikgu untuk mempelajari kelas advance yang seterusnya. Okey,
perjalanan menuju ke rumah belajar cikgu lah. Okey, hari ini merupakan sesi yang seterusnya, iaitu mempelajari asas mereka cipta karakter dan juga background. Assalamualaikum. Okey, hari ini cikgu menerima penyertaan seramai 8 orang. Ada yang datang untuk belajar kelas basic dan untuk sesi pedas ataupun kita panggil sebagai PDASS lah. Okey, macam biasalah, nanti cikgu akan ambil videonya. Terima kasih. Terima kasih semua. Wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu ada sesi home tutor di mana cikgu tengah mengajar untuk topik yang seterusnya lah. Okay, nanti cikgu akan update video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu ada 3 penyertaan. Okey, 2 daripadanya akan mempelajari stiker animation bersempena dengan cuti sekolah lah. Okey, yang seorang lagi akan melanjutkan sesi pembelajaran untuk topik advance. Dalam perjalanan menuju ke kelas prograde, ada penyertaan seramai 4 orang hari ini. Okey, 2 orang akan mempelajari asas drawing app prograde dan 2 orang lagi akan belajar kelas lanjutan lah. Okey, nanti cikgu ambil videonya. Okey, terima kasih. Oh ya, ada lagi satu home tutor yang cikgu kena hadir hari ini lah. Okey, bye. Cikgu habis. Assalamualaikum. Okey, hari ini cikgu ada 2 sesi lah. Yang pertama, 4 orang pelajar akan berjumpa dengan cikgu secara fizikal di Sriwijaya, dan lagi 3 orang akan bersama dengan cikgu untuk sesi home tutor. Okey, nanti cikgu akan ambil videonya. Terima kasih.
ada juga penyertaan di mana kesemua pelajar ini akan melanjutkan pelajaran yang seterusnya, iaitu kita akan belajar asas komik dan juga animation. Okey, nanti cikgu akan update videonya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Jumpa lagi. Okey, hari ni cikgu ada beberapa sesi lah. Okay, yang pertama, cikgu ada sesi untuk sempena Ramadan, iaitu kita akan belajar melukis background. Lepas tu kita ada seorang pelajar yang akan mengikuti kita punya PDASS dan cikgu akan ada sesi yang berikut. Okey, nanti cikgu update. Assalamualaikum. Okey, hari ini cikgu ada beberapa sesi di mana ada pelajar kita yang datang untuk melukis background bersempena dengan kita punya kelas bulan Ramadan lah. Okey, dan ada juga pelajar yang akan melanjutkan pelajaran seterusnya. Okey, nanti cikgu akan update videonya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Okey, hari ini cikgu ada beberapa sesi lah. Okey, pertama cikgu ada sesi PDSS dan cikgu ada sesi untuk bersempena dengan kita punya bulan Ramadan dan cikgu ada sesi home tutor. Okey, sama-sama kita saksikan video ni. Terima kasih. Hari ini cikgu ada 6 penyertaan di mana 3 orang akan bersama dengan cikgu untuk belajar kelas asas melukis di portrait, dan lagi 2 orang akan bersama dengan sesi PDSS, dan lagi seorang akan bersama dengan cikgu untuk kelas lanjutan seterusnya. Assalamualaikum, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu ada menerima beberapa penyertaan di mana ada pelajar cikgu yang datang untuk sesi PDASS dan ada juga akan bersama dengan cikgu untuk belajar kelas lanjutan seterusnya. Okey, nanti cikgu akan update videonya. Terima kasih kerana menonton.
Okey, hari ini cikgu ada beberapa penyertaan di mana ada 6 orang kesemuanya yang akan belajar dengan cikgu hari ini. Okey, ada yang datang untuk sesi kelas advance dan ada yang akan belajar dengan cikgu untuk sesi PDAS. Okey, nanti cikgu akan update videonya. Terima kasih. Assalamualaikum, hai, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu ada penyertaan seramai 5 orang pelajar di mana 2 orang akan bersama dengan cikgu untuk belajar sesi kelas asas dan lagi 3 orang akan bersama dengan cikgu untuk sesi kelas advance dan kelas PDAS. Okey, nantikan. Semua, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu ada 6 penyertaan kesemuanya di mana ada yang datang untuk belajar dengan cikgu untuk kelas seterusnya dan ada juga yang akan datang untuk sesi kelas advance dan pada petang ini cikgu ada sesi home tutor. Okey, nanti cikgu update videonya. Terima kasih. Bye. Bersama dengan cikgu untuk belajar kelas asas animasi dan juga asas membuat komik, dan ada juga yang datang untuk sesi kelas PDAS dan juga sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan ambil videonya. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini cikgu ada menerima 9 orang penyertaan kesemuanya di mana ada pelajar cikgu yang datang untuk belajar sesi kelas yang seterusnya. Okey, ada juga yang datang untuk sesi PDAS. Okey, nanti cikgu akan update videonya. Terima kasih. Assalamualaikum, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu ada menerima penyertaan selama 5 orang pelajar di mana ada yang datang bersama dengan cikgu untuk melanjutkan kelas advance yang seterusnya. Ada yang belajar dalam asas animasi ya. Okey, dan ada juga seorang pelajar untuk belajar kelas asas. Okey, nantikan videonya.
Assalamualaikum. Okey, hari ini cikgu menerima seramai 7 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang untuk sesi kelas asas dan ada yang datang untuk sesi kelas advance dan juga sesi PDASS. Okey, nanti juga akan ambil videonya. Terima kasih kerana menonton. Okey, hari ini ada 7 penyertaan daripada pelajar cikgu. Okey, ada yang datang untuk sesi kelas asas, ada yang datang untuk 2 sesi kelas advance yang terakhir, dan ada juga sesi PDASS, dan tidak lupa cikgu ada sesi home tutor hari ini. Okey, nanti cikgu ambil video. Okey, hari ini cikgu menerima 4 pelajar, di mana ada pelajar juga yang datang untuk belajar sesi kelas asas yang berikutnya, dan ada juga sesi kelas advance, dan kita ada juga sesi PDASS. Okey, nanti cikgu akan ambil videonya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum, hai, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu didatangi oleh 4 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang dengan cikgu untuk belajar sesi kelas asas prograde, ada juga sesi PDASS dan juga sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan videonya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini cikgu didatangi oleh 7 orang pelajar kesemuanya. Ada pelajar cikgu yang datang untuk sesi PDASS, dan ada juga akan bersama dengan cikgu untuk belajar sesi advance yang seterusnya, dan ada juga sesi kelas lanjutan yang berikutnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, maka bermula dah cuti sekolah dan kita akan ada beberapa program pada musim cuti sekolah ini. Okey, antara bengkel yang diadakan adalah bengkel melukis buku cerita. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan video-videonya dan hasil-hasil para peserta kita. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menyertai kelas cikgu ni lah. Okey, kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang cikgu berada di Kuantan, di mana ada 18 kesemuanya peserta akan bersama dengan cikgu lah untuk sesi kelas asas Procreate. Okey, nanti cikgu akan update video-video dan juga karya para peserta kita. Okey, terima kasih. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu didatangi oleh 4 pelajar kesemuanya. Ada yang datang bersama cikgu untuk belajar kelas asas Procreate dan juga kita ada sesi bulanan kita iaitu PDSS. Okey, nanti cikgu akan ada videonya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini cikgu didatangi oleh 4 orang pelajar kesemuanya, di mana ada pelajar cikgu yang datang untuk sesi kelas advance yang seterusnya. Okey, cikgu juga ada sesi PDS untuk hari ini. Okey, nanti cikgu akan update video serta output para pelajar kesemuanya. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, hari ini sesi kelas melukis digital Procreate kita diteruskan dengan kehadiran ramai 6 orang pelajar, di mana ada pelajar cikgu yang datang untuk belajar sesi kelas asas yang berikutnya. Kita juga ada sesi kelas advance dan ada juga sesi PDSS. Okey, nantikan videonya dari cikgu. Terima kasih.
Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, hari ini sesi kelas Procreate diteruskan lagi. Cikgu menerima seramai 5 orang pelajar yang akan bersama-sama dengan cikgu hari ini. Okey, ada yang datang untuk belajar kelas asas yang berikutnya dan juga sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan ambil videonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi. Okey, hari ini cikgu ada 2 sesi. Yang pertama sesi kelas lanjutan dan juga ada sesi kelas PDSS. Okey, sampai 5 orang pelajar yang akan bersama dengan cikgu hari ini. Okey, cikgu akan ada video dan awak pada pelajar cikgu. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini berjumpa lagi kita dalam kelas Digital Procreate di mana cikgu menerima seramai 7 orang pelajar pada hari ini. Okey, di mana ada yang datang untuk belajar sesi kelas PDSS dan juga sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan ada video ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini sesi kelas Digital Procreate diteruskan lagi di mana hari ini cikgu menerima 5 orang penyertaan kesemuanya lah. Okey, ada yang datang untuk sesi kelas PDSS dan juga sesi kelas asas yang berikutnya. Okey, nanti cikgu akan video ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, hari ini sesi kelas Procreate diteruskan lagi di mana cikgu menerima 7 orang peserta kesemuanya. Okey, cikgu ada sesi kelas PDSS, kelas advance dan juga sesi kelas lanjutan yang berikutnya. Okey, nanti cikgu akan ambil videonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi. Okey, hari ini penyertaan cikgu terima seramai 10 orang di mana ada yang datang belajar untuk kelas asas yang berikutnya dan juga sesi PDSS. Okey, nanti cikgu akan ada videonya. Terima kasih kerana menonton. Bye.
Hai, berjumpa lagi di kelas Procreate. Okey, di mana cikgu menerima seramai 4 orang pelajar hari ini. Okey, ada yang datang untuk sesi kelas advance, ada yang datang untuk sesi PDASS dan juga cikgu ada menerima pelajar baru hari ini. Okey, nanti cikgu akan ambil videonya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum. Hai. Okey, alhamdulillah sesi kelas Procreate diteruskan lagi dengan kehadiran seramai 7 orang pelajar kesemuanya. Okey, ada yang datang untuk sesi pengenalan app dan kita ada sesi kelas asas yang berikutnya dan juga sesi PDASS serta sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan update videonya. Assalamualaikum, jumpa kembali. Okey, hari ini cikgu didatangi seramai 3 orang pelajar kesemuanya. Okey, ada yang datang untuk sesi kelas PDASS iaitu sesi kelas bulanan kita lah. Okey, kita juga ada sesi kelas advance yang berikutnya dan nanti cikgu akan update videonya. Terima kasih kerana mengikuti cikgu. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu didatangi oleh seramai 5 orang pelajar. Okey, ada yang datang untuk sesi kelas asas Procreate dan kita ada sesi kelas lanjutan yang berikutnya dan cikgu ada sesi PDASS. Okey, nanti juga akan update videonya. Okey, terima kasih kerana menonton. Dan salam sejahtera. Hai, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu didatangi seramai 5 orang pelajar kesemuanya di mana ada yang datang untuk belajar sesi kelas asas. Kita juga ada sesi kelas PDASS dan cikgu ada sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan ada videonya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum, hai, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu disertai seramai 6 orang pelajar kesemuanya di mana ada datang untuk mempelajari asas melukis Procreate dan kita juga ada sesi bulanan kita iaitu sesi PDASS dan cikgu juga ada sesi kelas advance pada hari ini. Okey, nanti cikgu akan ada video ni.
Assalamualaikum, hai, jumpa lagi. Okey, hari ini cikgu didatangi oleh seramai 7 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang untuk belajar sesi kelas asas Procreate, dan kita juga ada sesi berlangganan kita, iaitu sesi PDASS. Okey, nanti cikgu akan update video serta awak para pelajar. Okey, terima kasih, bye. Assalamualaikum semua. Okey, alhamdulillah. Hari ini cikgu didatangi seramai 5 orang pelajar kesemuanya. Ada yang datang untuk belajar sesi kelas asas Procreate, dan kita ada juga sesi kelas lanjutan yang berikutnya. Okey, nanti cikgu akan update awak pada pelajar dan video-video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Dan salam sejahtera. Hai, berjumpa lagi di kelas Procreate. Okey, hari ini cikgu didatangi seramai 2 orang pelajar kesemuanya. Ada yang datang untuk belajar sesi kelas asas Procreate yang berikutnya, dan kita juga ada sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan update video-video dan awal para pelajar cikgu. Okey, bye. Wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu didatangi seramai 8 orang pelajar kesemuanya, di mana ada pelajar-pelajar cikgu yang datang untuk menyambung sesi kelas yang berikutnya. Okey, kita juga ada sesi PDASS, iaitu sesi berlangganan kelas, dan cikgu akan update video. Assalamualaikum, hai, berjumpa lagi di kelas Procreate. Okey, hari ini cikgu menerima penyertaan seramai 8 orang. Okey, di mana cikgu meneruskan kelas bulanan cikgu, iaitu PDASS, dan cikgu ada juga sesi kelas advance pada hari ini, dan juga sesi topik yang berikutnya. Okey, nanti cikgu akan update video. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu bersama dengan 8 orang pelajar kesemuanya. Okey, ada yang datang untuk belajar kelas asas Procreate, dan kita juga ada sesi kelas advance dan juga sesi PDASS. Okey, nanti cikgu akan ada videonya. Terima kasih kerana menonton. Bye.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi di kelas Prograde. Okey, hari ini cikgu bersama dengan 8 orang pelajar kesemuanya. Okey, ada yang datang untuk sesi PDASS untuk kelas bulanan cikgu. Okey, dan kita juga ada sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan ambil video serta awak para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi. Okey, hari ni cikgu ada 2 orang peserta, di mana ada yang menyambung pembelajaran seterusnya, dan kita juga ada sesi home tutor pada hari ini yang juga akan mempelajari cara ataupun teknik melukis karakter dan juga background. Okey, nanti juga akan ada videonya. Dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu bersama dengan 3 orang pelajar kesemuanya. Okey, ada yang datang untuk mempelajari kelas asas Prograde dan kita juga ada pelajar untuk sesi bulanan iaitu PDASS. Okey, nanti juga akan ada video serta awak para pelajar. Okey, bye. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu bersama dengan 4 orang para pelajar, di mana ada yang datang untuk sesi kelas yang berikutnya, dan cikgu juga ada sesi PDASS. Okey, nanti sesi yang kedua pula kita akan bersama dengan cikgu K. Okey, nanti kita akan update video serta awak para pelajar. Assalamualaikum, hai, berjumpa lagi. Okey, hari ini cikgu bersama dengan 7 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang untuk belajar sesi kelas yang berikutnya. Kita juga ada sesi bulanan iaitu PDASS, dan ada seorang pelajar cikgu pada hari ini akan mendapat button badge sebagai junior artis di QNK Art Studio. Okey, nanti juga akan ambil video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di kelas Prograde. Okey, hari ini cikgu menerima seramai 5 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang untuk belajar sesi kelas advance, dan kita juga ada kelas asas, dan pada hari ini juga ada sesi home tutor. Nanti cikgu akan ambil video.
ini cikgu bersama dengan 7 orang pelajar di mana ada yang datang untuk belajar kelas asas, dan kita juga ada sesi kelas yang berikutnya. Dan hari ini cikgu ada menerima seorang pelajar yang ingin belajar animasi. Okey, nanti cikgu akan ada video sedang buat berbelajar. Bye. Dan salam sejahtera semua. Okey, bertemu lagi di kelas Prograde. Okey, pada hari ini cikgu ada menerima 3 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang untuk belajar kelas asas yang berikutnya, dan pada hari ini cikgu ada sesi yang kedua. Okey, nanti cikgu akan update video setelah buat para pelajar. Okey, bye. Dan salam sejahtera. Okey, kini hari yang ditunggu sudah pun tiba, di mana cikgu akan jalankan bengkel animasi cikgu selama 3 hari. Okey, kita bagikan kepada beberapa program lah. Okey, kita ada program A dan juga program B. Program A, cikgu akan mengajarkan kepada pelajar-pelajar cikgu tentang asas penggunaan aplikasi Prograde, dan program B pula adalah sesi selama 2 hari, di mana cikgu akan mengajar pelajar cikgu untuk membuat animasi pendek. Okey, nanti cikgu akan update video serta awak para pelajar. Okey, terima kasih. Stay tune. Bye. selesai dah kita punya bengkel animasi. Terima kasih kepada semua para pelajar yang menghadiri kelas ini, dan cikgu berharap kita akan berjumpa semula di kelas-kelas yang akan datang. Terima kasih semua dengan pengalaman yang baru ini. Semoga kita dapat belajar sesuatu berkenaan dengan asas animasi. Okay, bye, jumpa lagi.
salam sejahtera. Okey, hari ini juga bersama dengan yang orang belajar semuanya. Okey, ada yang datang untuk belajar kelas advance yang berikutnya, dan kita pada hari ini ada seorang pelajar yang akan mempelajari bidang animasi. Okey, nanti juga akan update video serta awal para pelajar. Okey, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya bersama dengan dua orang para pelajar. Okey, di mana ada yang datang untuk menyambung sesi kelas advance yang berikutnya, dan kita juga ada sesi PDAS pada hari ini. Okey, nanti juga akan update video serta awak para pelajar. Okey, bye semua. Semua dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu bersama dengan 5 orang pelajar, di mana ada yang datang untuk belajar kelas asas Procreate, dan pada hari ini cikgu ada sesi PDSS dan juga sesi yang kedua. Okey, nanti cikgu akan ada video serta buat para pelajar. Okey, bye semua. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi di kelas Procreate. Okey, pada hari ini cikgu menerima seramai 7 orang pelajar kesemuanya, di mana pada hari ini kita ada sesi PDSS, dan kita juga ada sesi kelas lanjutan yang berikutnya, dan nanti juga akan ada video serta awak para pelajar semuanya. Okey, ini cikgu bersama dengan 3 orang para pelajar kesemuanya. Okey, ada yang datang untuk sesi PDSS, dan kita ada seorang pelajar yang akan bersama dengan cikgu untuk belajar asas app Procreate pada hari ini, dan juga cikgu ada sesi one to one untuk membuat buku cerita digital. Okey, nanti cikgu akan update video dia. Dan salam sejahtera semua. Okey, berjumpa lagi di kelas Procreate. Okey, pada hari ini cikgu menerima seramai 4 orang pelajar, di mana ada yang datang untuk menyambung kelas yang berikutnya. Kita juga ada sesi kelas PDSS, dan pada hari ini kita ada seorang pelajar yang akan belajar khas berkenaan tentang animasi. Okey, nanti cikgu akan update video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okey, berjumpa lagi di kelas Procreate. Okey, pada hari ini cikgu menerima 3 orang pelajar kesemuanya. Pada hari ini kita ada sesi PDSS. Okey, nanti cikgu akan ambil video serta buat para pelajar semuanya. Terima kasih semua kerana menonton. Okey, stay tune. Bye. Dan salam sejahtera semua. Hai, berjumpa lagi di kelas Procreate. Okay, pada hari ini cikgu menerima 3 orang pelajar semuanya. Pada hari ini kita ada sesi PDSS dan juga cikgu ada sesi untuk kelas yang bertanya berikutnya. Okey, nanti cikgu akan edit video dan nak buat para pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, ini berjumpa kembali di kelas Procreate. Pada hari ini cikgu menerima seramai 4 orang pelajar, di mana ada yang datang untuk sesi kelas PDSS dan juga sesi untuk topik yang seterusnya. Dan pada hari ini cikgu ada menerima sesi personal coaching untuk buat buku cerita. Okey, nanti cikgu akan ada video. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Procreate. Okey, pada hari ini cikgu menerima seramai 3 orang pelajar dan kita ada sesi PDSS dan untuk sesi kelas selanjutnya yang berikutnya. Okey, nanti cikgu akan ada video serta awak para pelajar semua. Terima kasih kerana menonton video ini. Bye semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Procreate. Okey, hari ini cikgu bersama dengan 5 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang untuk mempelajari kelas asal Procreate dan cikgu pada hari ini ada sesi kelas bulanan iaitu PDSS. Okey, nanti cikgu akan ada video. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tertanya macam mana cikgu jalankan kelas Procreate ni. Okey, jom ikut cikgu dan cikgu akan tunjukkan sebagaimana sehari-harian cikgu menjalankan kelas Procreate. Okey, jom. Alhamdulillah, baru sampai di tempat belajar ni.
Jadi beginilah cara cikgu set up ke semua iPad untuk para pelajar cikgu nanti. Okey, selalunya cikgu akan buat dalam 4 orang, paling maksimum dalam satu sesi saja. Okey. Jadi memang akan efektif lah. Kita akan ada sesi soal jawab, ya. Sesi yang eksklusif dengan pelajar yang terhad dan limited saja. Okey. Okey, jadi beginilah suasana di kelas. Okey. Hanya 4 orang sajalah dalam satu sesi. Jom kita tengok mereka berlukis. Okey. Untuk sesi kelas Procreate, kita akan bagi kepada 2 sesi. Yang pertama, sesi pada waktu pagi dan juga sesi pada waktu tengah hari. Sesi pagi bermula daripada pukul 10 hingga pukul 12. Manakala sesi untuk tengah hari pula bermula pada 12.30 hingga ke pukul 2.30 PM. Dan cikgu juga ada sesi yang tutor tau. Jadi siapa-siapa yang nak cikgu datang ke rumah pelajar, boleh hubungi cikgu. Jadi kebetulan pula pada hari ni cikgu ada sesi one to one untuk buat buku cerita digital lah. Okey, bersama dengan pelajar cikgu yang ini. Alhamdulillah, jadi selesai sudah kelas pada hari ini. Okey, jadi begitulah cikgu jalankan kelas melukis Procreate digital. Oh ya, lupa pula cikgu nak maklumkan, selain daripada kelas fizikal, cikgu juga ada jalankan kelas online seperti ini. Okey, jadi kita menerima pelbagai pelajar daripada serata negeri. Okay, terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di kelas Procreate. Okay, pada hari ini cikgu menerima 5 orang pelajar kesemuanya. Ada yang datang untuk belajar kelas asas Procreate dan ada juga yang melanjutkan kelas lanjutan yang seterusnya dan juga sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan ada video serta buat para pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di kelas Procreate. Pada hari ini cikgu bersama dengan 5 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang untuk melanjutkan kelas yang berikutnya dan kita juga ada sesi kelas asas dan pada hari ini cikgu ada sesi kelas one to one membuat buku cerita. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas Procreate. Okey, pada hari ini cikgu menerima seramai 5 orang pelajar kesemuanya. Okey, ada yang datang untuk belajar sesi kelas yang berikutnya. Ada juga untuk sesi kelas advance dan juga sesi bulanan iaitu PEDSS. Okey, nanti juga akan ada video serta para pelajar. Dan salam sejahtera semua. Kita berjumpa kembali di kelas Procreate.
Okay, pada hari ini cikgu menerima seramai 5 orang pelajar semuanya. Ada yang datang untuk belajar sesi kelas asas Procreate, dan kita juga ada sesi one-to-one membuat buku cerita digital, dan kita ada sesi kelas yang lanjutan yang berikutnya. Okay, nanti kita akan ada video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berjumpa kembali di kelas Procreate. Okey, pada hari ini cikgu menerima seramai 6 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang untuk belajar sesi kelas asas Procreate, dan kita ada sesi kelas bulanan iaitu sesi PDSS dan juga sesi advance. Okey, nanti cikgu akan update video supaya para dan salam sejahtera semua. Okey, berjumpa kembali di kelas Procreate. Okey, pada hari ini cikgu menerima 2 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang hadir untuk melanjutkan pembelajaran yang seterusnya. Okey, nanti cikgu akan update video serta awak para pelajar semua. Terima kasih semua kerana mengikuti kelas cikgu ini. Okey, stay tune. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Berjumpa kembali di kelas Procreate. Okay, pada hari ini cikgu menerima seramai 5 orang pelajar semuanya, di mana ada yang hadir untuk melanjutkan topik pembelajaran yang seterusnya. Okey, nanti juga akan ada video serta awak para pelajar semua. Okay, terima kasih kerana mengikuti kelas cikgu ini. Pada hari ini cikgu menerima seramai 5 orang pelajar kesemuanya. Ada yang datang untuk melanjutkan sesi pembelajaran seterusnya, dan kita juga ada sesi one-to-one membuat buku cerita digital. Jadi juga akan ambil video serta awak para pelajar semuanya. Terima kasih kerana berjumpa kembali di kelas Procreate. Okay, pada hari ini cikgu menerima seramai 6 orang pelajar semuanya. Ada yang datang untuk belajar sesi topik yang berikutnya, dan kita juga ada sesi PDSS. Okey, nanti kita akan ada video awak para pelajar semua. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas full grade. Okey, pada hari ini cikgu menerima seramai 11 orang pelajar kesemuanya. Okey, di mana ada yang datang untuk menyambung sesi pembelajaran berikutnya. Kita juga ada sesi PDSS dan pada hari ini cikgu ada sesi yang bertutur. Okey, nanti cikgu akan Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu bersama dengan 4 orang pelajar kesemuanya di mana dia datang untuk mempelajari kelas full grade. Dan pada hari ini juga cikgu ada sesi kelas advance dan nanti cikgu akan ambil video serta awak para pelajar kesemuanya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, berjumpa kembali di kelas full grade. Okey, pada hari ini merupakan bengkel membuat komik strip secara digital dan cikgu menerima pelbagai pelajar daripada sekitar Selangor dan juga daripada luar Selangor. Okey, nanti cikgu akan update video serta awak para pelajar semua. Okey, bye. Okey semua, cikgu dalam perjalanan menuju ke kelas sekarang. Okey, sebelum cikgu sampai, cikgu ingin menerangkanlah apa yang akan berlaku di bengkel nanti. Okey, nanti kami akan bersama dengan pelajar-pelajar semua untuk mempelajari tentang cara menggunakan tools untuk membuat komik lah. Okey, di mana kita akan membina watak dahulu. Okey, dan kemudian kita akan merangka cerita yang bersesuai dengan watak yang telah kita buat. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan proses-proses nanti. Okey, terima kasih semua. Terus mengikuti cikgu. Okey. Okey, sekarang kami tengah mendesain karakter yang sesuai untuk cerita komik strip yang kami akan buat pada hari ini. Jadi ini adalah contoh yang cikgu dah lukis dan akan diikuti oleh pelajar-pelajar cikgu pada hari ini. Selepas dah siap mendesain watak, sekarang adalah proses memasukkan warna. Yang ini adalah proses selepas kita melakukan proses tekapan seperti yang dilakukan oleh pelajar-pelajar cikgu ni. Okey, jom cikgu tunjukkan. Seperti ini. Mereka akan menekap semula hasil sketch ataupun lakaran yang telah mereka lakukan untuk menghasilkan lukisan yang kemas nanti. Okey. Cuba lihat hasil komik yang telah dihasilkan oleh pelajar cikgu ni. Kemas bukan? Okey, nanti cikgu akan kongsikan bagaimanakah karya-karya pelajar cikgu semuanya. Lagi di bengkel akan datang. Bye semua.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Prograde. Okay, pada hari ini cikgu berdiri bersama 4 orang pelajar semuanya, di mana ada yang datang untuk mempelajari kelas asas Prograde, dan kita juga ada sesi kelas PDASS dan juga sesi kelas kejutan yang berikutnya. Okay, nanti cuba akan ada video. Selamat belajar. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Prograde. Pada hari ini cikgu berdiri bersama 4 orang pelajar, di mana hari ini kita ada sesi PDASS dan juga sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan update video serta buat pada pelajar semua. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelas melukis Prograde diteruskan lagi dengan kehadiran seramai 8 orang pada hari ini, di mana ada yang datang untuk mempelajari kelas advance dan juga sesi yang seterusnya. Okey, nanti juga akan update video serta para pelajar semua. Terima kasih kerana mengikuti cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Prograde. Okey, pada hari ini cikgu bersama dengan 4 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang datang untuk belajar sesi kelas asas melukis Prograde, dan kita juga ada sesi kelas bulanan iaitu PDASS. Okey, nanti cikgu akan ada video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Prograde. Okay, pada hari ini cikgu bersama dengan 9 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang hadir untuk mempelajari kelas advance, dan kita juga ada sesi kelas asas dan juga sesi PDASS. Okey, nanti cikgu akan ada video. Selamat pada pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu bersama dengan 5 orang pelajar kesemuanya, di mana ada yang hadir untuk sesi kelas seterusnya, dan kita juga ada sesi bulanan iaitu PDASS dan juga sesi kelas advance. Okey, nanti cikgu akan ambil video serta buat para pelajar semuanya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini cikgu bersama dengan pelajar cikgu untuk sesi kelas fizikal di Sandiaya. Ada yang menghadiri untuk sesi kelas asas dan juga ada sesi kelas online untuk malam ini. Okey, jadi kita akan video bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Full Grade. Okey, pada hari ini cikgu bersama dengan 7 orang pelajar di mana ada yang hadir untuk sesi kelas bulanan iaitu PDSS dan kita juga ada sesi kelas asas. Okey, dan hari ini ada sesi kelas online juga. Nanti juga akan ada video dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini cikgu menerima seramai 5 orang pelajar semuanya. Kita ada sesi bulanan iaitu PDSS, sesi kelas advance dan juga sesi kelas online. Okey, dan cikgu akan update video setiap awak para pelajar semuanya. Terima kasih kerana mengikuti cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Full Grade. Okay, pada hari ini cikgu menerima seramai 4 orang pelajar semuanya di mana ada yang hadir untuk sesi kelas asas Full Grade dan kita juga ada sesi kelas advance dan juga sesi PDSS. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini cikgu menerima seramai 4 orang pelajar semuanya di mana ada yang hadir untuk mempelajari kelas asas Full Grade dan kita juga ada sesi bulanan iaitu PDSS. Mungkin nanti juga akan update video setiap awak para pelajar semuanya. Terima kasih kerana mengikuti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Full Grade. Okay, pada hari ini cikgu menerima seramai 5 orang pelajar semuanya di mana pada hari ini kita ada sesi PDSS dan juga sesi kelas online. Okey, seperti biasa nanti cikgu akan update video setiap para pelajar semuanya. Bye.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini merupakan bengkel cerita sekolah di mana cikgu membawakan topik membuat buku cerita digital. Okay, ada berbagai peserta lah daripada berbagai lapisan umur yang cikgu terima. Okay, nanti cikgu akan update video serta para pelajar setiap aktiviti yang kami buat sepanjang sesi kelas nanti. Okay, baik. Cikgu mendedahkan tentang kaedah teknik melukis menggunakan Procreate, di mana rata-rata di antara mereka seronok dan mempelajari cara untuk mulakan dengan cara tracing dan juga warna. Okay, jom kita lihat video-video dengan gambar-gambar peserta. Hai semua, hari ini merupakan sesi kedua bengkel, di mana hari ini kita akan masuk kita punya muka surat pertama lah dalam membuat buku cerita. Okey, nanti juga akan ada videonya. Hai, okey, sesi bengkel diteruskan lagi dengan program B, dan untuk pengetahuan semua, bengkel ini dibahagikan kepada dua tarikh lah, iaitu pada Januari dan juga Februari. Jadi cikgu akan compilekan dalam satu video nanti ya. Harap bersabar. Terima kasih. Untuk bengkel segi sekolah diteruskan lagi dengan program A pada hari ini, dan kita juga ada program B di mana kita akan develop ataupun membuat buku cerita kita lah untuk hari esok. Nanti juga akan ada video dari masa ke semasa. Terima kasih kerana review cikgu. Alhamdulillah, hari ini merupakan akhiran untuk sesi kelas program A dan juga separuh daripada program B lah. Okay, di mana esok adalah hari terakhir untuk sesi program B kita. Okay, nanti kita akan ada videonya. Okey, ikan. Okey, hari ini merupakan hari terakhir untuk bengkel buku cerita digital kita, di mana cikgu akan cuba membantu pelajar-pelajar kita semua hari ini untuk menyelesaikan cerita bengkel.
juga akan ada videonya. Alhamdulillah sudah selesai program buku cerita kita, dan kami menerima sambutan yang sangat-sangat menggalakkan daripada semua peserta, dan kehadiran peserta kali ini semuanya berbakatlah yang kami terima, dan semuanya menghasilkan cerita yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat baik. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sudah mengorbankan masa RM1 menghantar anak-anak yang sangat-sangat berbakat ini ke dalam kelas kami. Terima kasih percaya dengan kami ya. Okey, jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Procreate. Pada hari ini cikgu menerima seramai 5 orang pelajar, di mana kita ada sesi PDSS dan kita juga ada sesi kelas online. Okey, nanti cikgu akan ada video serta awak para pelajar semua. Terima kasih kerana menonton cikgu. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di kelas Procreate. Pada hari ini cikgu menerima seramai 6 orang pelajar, di mana ada yang datang untuk mempelajari sesi kelas yang seterusnya. Kita juga ada sesi PDSS iaitu kelas bulanan kita, dan kita juga ada sesi kelas online. Mungkin nanti juga akan ada video.